Bajet bawah 40,000 anda boleh dapat kereta SUV yang saiz besar. Okey, so yang ini dia adalah Honda CR-V yang tahun 2013 2.0. Okey, so untuk harga baru dia pernah jual dalam 150,000, tapi sampai hari ni harga dia hanya dalam 35,300 sahaja. Okey, yang tadi saya sebut tu harga on the road without road tax dengan insurans kawan-kawan. Dan kereta ni bulanan dia pun sangat murah, macam sebiji Pro 2 Myvi sahaja. Hanya dalam RM550 sahaja. Okey guys, so korang tengok. Kereta ni walaupun tahun 2013 tapi condition masih sangat-sangat elok. Untuk cat kereta kami telah siap touch up satu layer lah. So tengok cat dia ni cantik-cantik punya. Lagi depan dia, design dia bagi saya lah masih belum outdate lagi. Still kira modern walaupun model tahun 2013. Dan tengok model lama masih ada projector headlamp ataupun lampu DRL. So untuk rim dia standard punya, tak ada apa-apa cala ke rosak ke. Tayar pun masih lagi tebal, masih boleh pakai lama lagi lah guys. Ok, so untuk Honda CR-V ni ruang dia sangat-sangat luas. So kalau nak beli SUV yang bajet-bajet, nak brand Japanese, boleh cuba pilih yang inilah. Lagi yang ini dia adalah 4-wheel drive. So 4-wheel drive ni biasanya power sikit. Nak naik gunung ke, nak off-road ke, saya rasa pun boleh. Ok, so Honda CR-V ni boleh kata famous jugalah dekat Malaysia. Memang ramai Malaysian minat kereta ini. So ini adalah interior kereta lah. So korang boleh tengok, walaupun dia model tahun 2013 tapi owner sebelum memang ada jaga kereta. Kenapa saya kata begitu? Tengok dashboard dia semua cantik-cantik punya. Lagi tengok ini radio punya frame semua masih cantik lagi. Tulisan-tulisan semua tak ada hilang. Tengok owner sebelum sangat-sangat take care kereta ni. Okey, mileage dia dalam 120,000, dekat-dekat 130 lah. Okey, steering punya leather tengok, masih lagi original. Nampak tak? Masih original, tak ada kata koyak-koyak, ketuk-ketuk, tak ada. Okey, so steering ni pun multi-function steering lah. Ada cruise control. Dia punya gear ni special sikit lah, nampak pendek. Biasanya panjang kan, tapi ni pendek sikit. Okey, so kerusi dia ni full original fabric seat lah. Okey, dia ada mix sikit Alcantara punya material. So kerusi dia ni tak senang panas. Bila jemur matahari, dia tak senang panas lah. Okey, so tengok dia punya passenger seat punya ruang sangat luas. Memang boleh muat 3 orang dewasa. Lagi ada aircon blower dekat belakang. Okey, so Honda CR-V ni dia bagi saya punya first impression ialah apa? Orang kaya yang pakai. Macam perempuan macam-macam yang kaya-kaya, memang mereka pakai Honda CR-V punya. Sebab satu, dia punya ruang sangat luas. Okay, second, kereta pun cukup tinggi lah. Lagi satu, boleh kata bergaya. Okay, so design belakang dia macam ni lah. Nampak lebar-lebar punya. Ni jauh-jauh orang pun nampak memang CR-V lah. Orang pun tahu sudah ini Honda CR-V. Okay, so boot space dia memang tak payah cerita. Tengok, gila, sangat-sangat luas. Ini kalau you nak letak satu meja dekat sini makan kat dalam pun tak ada masalah. Memang sangat luas. Ini kerusi belum turun lagi. Kalau turun satu peti ais yang saiz medium pun boleh masuk. Ini betul cakap punya, sangat-sangat luas. So guys, hanya perlu bajet 40,000 ke bawah, anda boleh dapat satu kereta SUV yang saiz besar dan ruang besar. Anda rasa berbaloi ke tidak? Kalau korang minat, sila komen dekat bawah ataupun PM saya terus. Kita jumpa lagi.